Bisikan Dimensi. Aska, umur baru 27 tahun. Dah setahun lebih dia banting tulang buat Grab. Pagi itu, jam kat dashboard MyV dia dah tunjuk pukul 2.50 pagi. Mata dia jangan cakap lah, memang dah rabak habis. Satu trip lagi lah, lepas ni aku off duty, balik tidur. Gumam Aska sorang-sorang, sambil urut tengkuk dia yang dah lenguh gila. Tengah dia melayan perasaan, telefon dia berbunyi. Ping! Ada satu booking masuk. Aska jeling skrin. Pelik, nama passenger tu cuma titik je. Tak ada nama, tak ada gambar. Lokasi pick up pun dekat area taman perumahan lama yang dah separuh kosong. Tapi yang buat Aska telan liur, destinasi dia. Tanah perkuburan lama Jalan Merpati. Aduhai, siapa pula buat kerja gila nak pergi kubur pagi-pagi buta ni? Ke ada budak-budak nak kenakan aku? Aska fikir 2-3 kali. Tapi sebab nak kejar target, dia tekan juga accept. Dia pun pusing steering, ikut map. Jalan nak masuk ke tempat tu memang sunyi gila. Lampu jalan banyak yang dah mati. Sekejap berkelip, sekejap gelap. Sampai je kat lokasi, Aska nampak satu susuk tubuh berdiri tegak bawah pokok besar. Seorang perempuan. Baju dia putih bersih. Jenis baju kurung lama yang labuh. Rambut dia hitam pekat, tutup separuh muka. Aska berhenti depan perempuan tu. Tanpa Aska sempat tekan unlock, pintu belakang terbuka sendiri. Krek. Bunyi pintu tu panjang, macam dah lama tak letak minyak. Perempuan tu masuk, duduk diam. Bau dia, satu kereta bau bunga melur yang kuat gila. Bukan bau minyak wangi kedai, tapi bau bunga yang macam orang letak ke atas kubur. Aska dah mula rasa semacam. Cik, betul ke nak pergi kubur ni? Aska cuba nak sedapkan hati sendiri. Perempuan tu diam. Sepatah pun tak jawab. Dia cuma tunduk pandang lantai kereta. Aska jeling cermin pandang belakang. Muka perempuan tu terlindung dengan rambut kusut masai. Bulu roma Aska mula tegak. Tengah kereta tu bergerak dalam gelap, tiba-tiba, BAM! Sesuatu bunyi kuat gila, macam ada orang lompat atas bumbung kereta. Aska tersentak sampai tertekan brek mengejut. Astaghfirullah, apa benda tu? Dia cepat-cepat tengok luar. Kosong. Jalan tu gelap gelita. Dia pandang cermin belakang, perempuan tu masih duduk tegak. Tak bergerak langsung, macam patung. Aska sambung jalan balik, tapi kali ni kaki dia dah menggigil. Dia cuba nak hidupkan radio bagi hilang sunyi. Sekali tu, radio dia keluar bunyi statik yang kuat. Krik, zzz. Tiba-tiba, ada suara perempuan berbisik dari pembesar suara radio tu. Laju lagi, saya dah lambat. Aska terus tutup radio. Jantung dia dah macam nak pecah. Aska jeling lagi cermin tengah. Kali ni, dia nampak tangan perempuan tu perlahan-lahan merayap naik ke kerusi depan. Kuku dia hitam, panjang dan tajam gila. Seret, seret. Bunyi kuku tu mencakar kusyen kereta Aska. Aska pura-pura tak nampak. Mata dia fokus pandang jalan kat depan, walaupun peluh jantan dah menitik masuk mata. Akhirnya, nampaklah pagar besi besar kubur tu. Kabus kat situ lain macam, biru-biru pekat. Aska berhenti betul-betul depan pintu pagar yang dah berkarat. Cik, kita dah sampai, kata Aska. Suara dia dah pecah. Perempuan tu bangun, tapi dia tak buka pintu pun. Aska tengok dalam cermin, badan perempuan tu perlahan-lahan jadi macam asap. Makin lama makin pudar. Dalam sekelip mata, dia tembus keluar ikut pintu kereta yang masih berkunci tu. Aska nampak dengan mata kepala sendiri, perempuan tu jalan tembus pagar besi kubur dan hilang dalam kegelapan celah batu nisan. Aska terduduk. Nafas dia macam orang sesak nafas. Gila, betul-betul hantu. Dia dah tak fikir pasal tambang RM15 tu. Dia nak belah, dia nak balik. Tangan dia menggigil capai gear R. Tapi enjin MyV dia tiba-tiba mati. Tuk! Janganlah buat hal sekarang. Aska tekan butang start berkali-kali. Vroom, vroom, crack, crack. Enjin tak nak hidup. Suasana jadi sunyi gila. Sampai bunyi degupan jantung sendiri pun Aska boleh dengar. Suhu dalam kereta jadi sejuk gila sampai wap keluar dari mulut dia. Tuk! Tuk! Ada orang ketuk tingkap sebelah dia. Aska toleh pelan-pelan. Tak ada orang. Tapi ada kesan tapak tangan berlumpur yang basah melekat kat cermin tu. Bukan satu,
tapi berpuluh-puluh kesan tangan. Seolah-olah ada ramai orang tengah keliling kereta dia. Askar dah nak menangis. Dia cuba lagi. Vroom. Alhamdulillah, enjin hidup. Dia terus masukkan gear. Tapi, sebelum dia tekan minyak, entah kenapa hati dia rasa tak sedap. Dia rasa macam ada mata tengah perhatikan dia. Dia pun jeling cermin pandang belakang buat kali terakhir. Kosong. Tak ada sesiapa. Askar hela nafas panjang. Okey, dia dah keluar. Dia dah balik rumah dia. Tapi, tiba-tiba ada bau busuk yang amat sangat dalam kereta. Bau macam bangkai kucing yang dah seminggu. Askar jeling lagi cermin tengah tu. Dia perasan ada bayang-bayang hitam kat belakang kepala dia. Tiba-tiba, satu tangan yang tinggal tulang dengan urat-urat hitam rentap bahu Askar dari belakang. Askar terus kaku. Dia tak berani nak pusing. Lepas tu, satu kepala muncul perlahan-lahan dari celah kerusi, betul-betul sebelah telinga dia. Muka tu, ya Allah, hancur habis. Kulit dia macam kena bakar. Ulat-ulat putih keluar masuk kat lubang hidung. Sebelah mata dia terjuntai keluar, nampak urat-urat saraf warna merah. Makhluk tu dekatkan mulut dia yang hitam tu kat telinga Askar. Lepas tu dia berbisik dengan suara yang serak gila. Bintang 5 tahu bang. Askar nak menjerit, tapi suara dia sangkut kat kerongkong. Makhluk tu terus tarik muka Askar, paksa pandang dia. Wajah hancur tu menjerit depan muka Askar. Rahang dia terbuka luas sampai nampak tekak dia yang berdarah. Gigi dia hitam, tajam-tajam macam jarum. Askar terus black out. Esoknya, orang kampung jumpa Myvi Askar tersadai depan pagar kubur. Askar ada kat dalam, tapi dia dah tak macam dulu. Dia cuma mampu termenung kosong. Rambut dia yang hitam tu semua dah bertukar jadi putih macam orang tua. Bila polis periksa telefon Askar, rekod perjalanan malam tu memang ada. Tapi yang seramnya, dalam aplikasi tu, passenger tadi bagi rating 5 bintang dengan 1 komen ringkas. Kereta sejuk, saya suka. Nanti ambil saya lagi ya. Sejak hari tu, Askar tak berani dah nak memandu malam-malam. Myvi tu, dia jual murah-murah. Sebab katanya, setiap kali pukul 3 pagi, bau bunga melur akan muncul balik dalam kereta tu. Bisikan Dimensi.